indah tersusun, sirih dicerana, adat temurun, warisan bangsa. Tirai dibuka, majlis bermula, izinkan saya mulakan acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ke Majlis Iftar Ramadan Koperasi Pendidikan Malaysia Berhad KPMB bersama Kolej Pengajian Keselamatan dan Penyiasatan Malaysia KPKBM pada petang yang penuh keberkatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya mengambil kesempatan pada hari ini, pada masa ini untuk mengucapkan selamat berpuasa sepanjang bulan Ramadan ini kepada seluruh kaki tangan, staf-staf, ahli lembaga koperasi Pendidikan Malaysia Berhad dan kepada student Kolej Penguatkuasaan dan Undang-Undang ini. Saya mengharapkan dengan adanya majlis umpama ini akan memberi satu suasana pembelajaran lebih kondusif yang mengeratkan hubungan silaturahim di antara top management dengan para pelajar di dalam kelas. So mudah-mudahan kita mempunyai pelajar-pelajar yang bakal menjadi anak bangsa yang menyumbang kepada negara satu hari nanti. So selamat berpuasa dan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Sekian, terima kasih. Okey, saya dengan ini mengambil kesempatan mengucapkan selamat berbuka puasa kepada semua hadirin pada hari ini dan juga selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri yang akan menjelang tiba tidak lama lagi. Diharap semua dapat bergembira bersama keluarga, sahabat andai di Hari Raya yang mulia ini. Jadi bagi pihak kolej, sekali lagi saya mengucapkan selamat datang ke Majlis Iftar Ramadan yang julung-julung kali dianjurkan oleh Koperasi Pendidikan Malaysia dan juga Kolej Pengajian Keselamatan dan Penyiasatan Malaysia. Terima kasih. Kehadiran semua sangat bermakna dan menjadikan suasana majlis ini lebih meriah serta penuh dengan semangat kekitaan. Kami daripada barisan JPP ingin mengucapkan Selamat Hari Raya. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.